Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Jadi alhamdulillah kita hari ini berada pada hari yang 28 ke 29 hujung tahun ni. Kita ni hujung tahun hijrah, hujung tahun hijrah. Jadi esok hari yang terakhir di dalam bulan Zulhijjah. Kemudian hari Jumaat kita akan mula masuk pada tahun baru. Jadi di sini saya nak memperingati sedikit dan berkongsi tentang sebahagian benda-benda yang kecil yang kita boleh amalkan, kita boleh buat pada hujung dan awal tahun. Jadi baik, insya-Allah esok ni kita akan berada hari Khamis, dan hari Khamis pula hari yang penutup. Yang eloknya kita tutup dan kita buka tahun kita itu dengan puasa. Itu yang baiklah. Selain daripada amalan-amalan yang kita buat, baca doa akhir tahun, petang esok kita baca doa akhir tahun, pasang tu buat tahlil, kemudian baca doa akhir tahun, buat seorang ke buat ramai-ramai ikutlah. Kemudian lepas maghrib buat juga doa awal tahun. Dan di samping itu kita tutup tahun kita dengan puasa, dan kita buka juga dengan puasa Khamis dan Jumaat. Disebut di dalam dalam kitab Kanzun Najah wa Surur dinukilkan hadis yang diriwayatkan daripada Hafsah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man shama akhir yawmi min Dzulhijjah wa awwal yawmin min al-Muharram ja'alahu Allah ta'ala lahu kaffarah 50 sanatan wa shawmu yawmin min al-Muharram bi sawmi 30 yawman. Ini Nabi kata, siapa yang puasa akhir daripada hari Zulhijjah, akhir tahun mana esok lah, kemudian dia puasa juga awal Muharram, hari yang pertama, hari Jumaat, maka Allah jadikan baginya kifarat 50 tahun. Maknanya Allah hapuskan segala dosa-dosa kita yang kecil selama 50 tahun. Dosa besar kena taubat, tapi kalau dosa kecil sepanjang 50 tahun Allah akan hapuskan. Itu kelebihan yang rugi kita lepaskan. Sunat memang tak wajib, tak kalau tinggal memang tak berdosa, tapi rugilah. Rugi. Buat dapat pahala, tinggal
rugi. Itu sunat. Jadi kalau kita mampu, kita puasa. Dan Nabi juga kata puasa pada hari di dalam bulan Muharram, sehari daripada bulan Muharram, bersamaan dengan puasa 30 hari. Jadi kalau kita puasa 1 hari di bulan Muharram, pahala dia, gandaan dia Allah beri 30 hari, sama macam sebulan. Sebab bulan Muharram termasuk daripada Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum di dalam Islam bermaksud bulan mulia. Dalam Islam ada beberapa bulan mulia, dan ada 4 bulan ni dipanggil Ashhurul Hurum, bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 ni bersambung. Kemudian Rajab. Jadi 4 bulan digelar Ashhurul Hurum, yang mana kalau kita buat amalan pada 4 bulan ini, gandaan dia lebih daripada bulan-bulan biasa. Dan lebih-lebih lagi esok ni kita nak tutup tahun. Dan Imam Al-Ghazali juga sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, disebut dalam hadis Nabi kata, man shama 3 ayyam min syahri haram, al-khamis wal jum'ah was sabt, kataballahu ta'ala lahu ibadata 700 am. Siapa yang puasa 3 hari di dalam bulan haram. Bulan haram ni bulan apa? Hak 4 tadi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau kita puasa 3 hari daripada bulan-bulan yang tadi, 3 hari tu apa? Disebut dalam riwayat Khamis, Jumaat, Sabtu. 3 hari berturut-turut. Dalam riwayat ni sebut 3 hari berturut-turut lah. Ada riwayat lain yang kata puasa 3 hari, tak kisah, ini 3 hari. Allah tuliskan bagi dia seolah-olah beribadah 700 tahun. Maksud ibadah 700 tahun, maksud dia adalah puasa di siang hari, bangun di tengah malam. Pahala itu kita dapat. Banyak mana? 700 tahun. Ini limpah kurnia Allah. Allah dia boleh bagi gandaan. Sebab kerja dengan Tuhan ni gaji dia mahal. Gaji dia mahal. Buat sikitnya 3 hari puasa, Allah bagi 700 tahun punya. Kalau ini Imam Al-Ghazali sebut di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita tengok di sini, esok Khamis, cuma Khamis tu hujung tahun, kita bolehlah sambung dengan Jumaat dan Sabtu. Dan ada lagi lah amalan-amalan lain yang disebut oleh ulama. Di antaranya yang saya nak kongsikan, yang tadi puasa ni mudah. Dia tak ada susah sangat. Siapa yang sihat bolehlah puasa. Puasa ni baik untuk kesihatan. Tapi kalau siapa tak mampu nak puasa, cari orang puasa, jamu dia makan. Itu cara dia. Kalau kita tahu, tanya kawan-kawan, ada puasa kan ni? Tanya dalam grup, siapa puasa hari ni? Beli nasi biryani, hantar ke rumah dia, kata buka puasa pakai ni. Dah beli kurma, hantar dengan kurma, 1 set buka puasa. Kurma, nasi biryani ke apa ke, hantar rumah dia. Jangan buka puasa guna hari ni dulu. Mana kurma saya bagi dulu, supaya kita dapat pahala dia puasa. Itu kalau kita tak puasa lah. Ada di sana beberapa amalan yang disebut oleh ulama yang kita boleh buat pada awal Muharram. Awal Muharram ni bila? Khamis ni lah, terbenam matahari, dah masuk awal Muharram. Terbenam matahari Khamis tu, esok Khamis kan, esok terbenam matahari, dia masuk awal Muharram. Ini siapa yang boleh buatlah. Amalan ini disebut oleh ulama, dia punya kelebihan, Allah beri kepada kita protection, bahasa Jawa dia, perlindungan selama 1 tahun. Allah jaga kita sepanjang tahun tersebut. Kita buat pada malam tu dan siang tu, tak habis malam kita sambung siang, malam Jumaat dan hari Jumaat.
sekali dengan puasa. Jadi kita buat pada 1 Muharram. Buat apa? Baca ayatul kursi. Baca ayat kursi tak banyak, hanya 360 kali. Tak banyak. Kalau orang bagi RM300 kat kita, 1 troli pun tak benar lah ni, kan tak? Kita pergi supermarket, bagi 300, boleh penuh ke tak? Boleh lah, tengoklah barang orang beli. Tapi troli lah kalau nak penuh betul-betul 400 kot baru penuh. Dulu RM50 pun penuh. Lah 300 pun gagah-gagah lah baru nak penuh kan. Jadi tak banyak lah maknanya angka 300 tu. Kalau nisbah duit pun kita kata tak penuh troli lagi. 360. Boleh lah buat sambung-sambung. Kemudian kita bacalah 1 doa. Kalau ingat, kalau tak ingat pun tak apa, boleh buat 360 kali tadi. Kalau ingat, kita boleh sambung dengan doa. Ya Allahumma ya muhawwilul ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Dan selawatlah Rasulullah alaihi sayyidina Muhammad. Tutup dengan doa tersebut. Siapa apa tak ingat, payah tengok balik dalam rakaman dia lah kan. Kalau nak catatan dan nanti habis kuliah kita bagi tulis. Boleh buat, siapa berkenan buatlah. Allah beri perlindungan kita ni, musibah ni sedia-sedialah. Tambah akhir zaman ni kan, duduk dengan orang-orang akhir zaman ni macam-macam. Kadang-kadang kita ni dah main masjid dah, jiran-jiran kita pula yang perangainya tak baik, buat maksiat dan sebagainya. Maksiat ni mengundang musibah. Musibah kalau Allah bagi, dia bukan kena dia seorang, kawan-kawan keliling pun kena. Betul tak? Kalau terima bahaya insiden hari tu, ada seorang penulis Al-Quran, dia baik seorang, tapi pasal apa insiden juga, boleh jadi ada penumpang lain yang tak baik. Allah bila nak bagi musibah, musibah bukan kena dekat orang tak sembahyang, jiran dia hak rajin sembahyang malam pun kena. Kena. Tapi ada amalan-amalan yang mana bila kita buat, walaupun dikenakan musibah, Allah ringankan musibah kepada kita. Boleh jadi kena kata Ahmad ni sipi-sipi. Itu tak kena tu, dia kata sipi. Sipi-sipi boleh jadilah dengan amalan-amalan yang kita buat. Ini disebut oleh ulama ayatul kursi 360 dipanggil hisnun hasil. Sepanjang tahun itu Allah lindung kita daripada syaitan. Begitu jugalah gangguan-gangguan syaitan juga dilindung. Itu di antara amalan-amalan yang lainnya. Kita boleh baca doa awal tahun dan sebagainya. Ada lagi di antara yang kita boleh, itu kalau siapa yang rajin baca, pegang tasbih digital, baca 360. Ada orang yang dia tak rajin baca, dia nak buat wafa, dia nak buat tulisan azimat dan sebagainya. Boleh juga pada awal Muharram, malam esok. Malam esok yang ni kita boleh buat pada malam tu, balik rumah tu, sebelum tidur tu, malam ni berwuduk sikit, menghadap kiblat, maka kita ambil satu kertas dan kita tulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Ini disebut di dalam kitab Na'tul Bidayat wa Tawsifun Nihayat. Ini kitab ulama lah. Dia kata tulis Bismillah 113 kali di satu kertas. Kemudian dijadikan kertas tulisan kita itu azimat. Masa berajin balik buat 113 kali, tanya depan belakang penuh tulis cik-cik, yang tulis susah tulis cik-cik. Tulis cik-cik. Waktu 13 tak banyak, semalam tulis kan banyak, saya pernah tulis. Dan kita tulis, kita boleh jadikan azimat lah. Orang yang bawa dia disebut tak akan kena benda yang tak baik, dia dan keluarga dia, sepanjang dia bawa. Kalau dia bawa jumpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang
kuku besi ke ataupun orang yang menggunakan kekuasaan dia, maka Allah akan lindung dia daripada kezaliman. Kita ni ada bos ganas-ganas je ke, tu dia tu lipat-lipat. Dia lipat simpan, dia tak dibuka dah. Dia kaifiat azimat macam tu. Bila kita tulis, saya cerita sikit lah kertas, tulis kalau bolehnya duduk di tempat yang sunyi lah. Maksudnya dalam bilik, tidak ada gangguan anak cucu, bini pun tak ganggu, kita berwuduk. Kalau boleh sembahyang sunat 2 rakaat, kalau boleh, ataupun berwuduk kita menghadap kiblat, lalu kita tulis. Kaifiat tulis ni ada macam-macam ulama sebut. Alhamdulillah kita tulislah bismillah, kita pun tulis sampai 113, lalu kita lipat. Sama ada kita bubuh dalam plastik ke, kita balut dengan apa-apa ke, maka kita jadikan dia azimat. Dan jangan buka dah seleti ke, ikan tadi ke, yang penting tak usah buka dah. Yang penting tak payah buka dah. Maka bawalah di mana-mana. Orang tua-tua dulu kadang-kadang dia ada selit di rumah dia, kadang-kadang dia ada bahan bubuh dalam pakaian dia. Dia berjalan di mana benda tu ada. Cuma dia bismillah, tak elok dibawa masuk ke dalam tandas lah. Begitu. Tu bolehlah siapa rajin cuba buat. Siapa rajin buat. Tak rajin pun tak habis. Dia bukanlah wajib. Betul ke? Boleh jadi ke? Itu dasar keyakinan sang penulis. Dia tulis dan dia yakin dengan Allah. Bukan tulisan tu yang melindung dia, Allah lah yang lindung. Kenapa Allah lindung? Kerana kita bawa nama dia. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Yang tidak memberi mudarat ma'asmihi syai'un, beserta dengan namanya satu pun. Kalau ada nama Allah, satu benda pun tak boleh bagi mudarat pada kita. Tidak ada benda yang boleh mudarat. Cuba kita pasang ayat Quran, tekan sampai 18 ke 24, 26, aksiden tak? InsyaAllah tak aksiden. Buka ayat Quran berapa kali. Kau lah nak try bawa laju-laju. Kalau aksiden pun selamat. Itu bahaya kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Siapa gagal ni? Saya ingat ni kata-kata siapa? Syekh Nuruddin. Saya mengaji kat dia dulu. Dia dekat Kedah dulu. Dia tempat yang dia mula turun di Malaysia, Kedah. Dia pesan yang dia kata Alladhi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'. Dengan nama Allah yang tak akan beri mudarat. Satu pun tak boleh bagi mudarat ketika nama dia bersama dengan kita. Sama ada dalam hati kita tu Allah selalu waktu buat kereta tu pegang zikir Allah. Nak balik kampung derah kan, ada kecemasan nak tekan minyak laju, maka zikir banyak-banyak ketika naik kereta tu, insya-Allah tak mudarat. Nak tambah kuat lagi, keluar kereta singgah Harendar, cari orang sedekah dulu RM5, naik pecut kereta laju, ambil wuduk, bawa kereta. Semua benda-benda ni adalah satu asbab protection yang ulama sebut. Nak cerita, banyak cerita lah, tapi itu di antara asbab. Dalam keadaan berwuduk, siapa dalam keadaan wuduk mesti tak aksiden. Mesti tak aksiden. Kalau aksiden, dia tak akan jadi apa-apa. Sama ada aksiden tak jadi apa-apa, ataupun dia tak aksiden. Itu saja. Sebab saya pernah tengok depan mata kepala saya sendiri, Tok Siak kena langgar dengan Mak Debit. Tok Siak tu boleh pergi azan hari Jumaat. Saya pergi semayang Jumaat dululah masa sekolah pondok dulu, kami naik bas. Budak pondok biasalah kena paksa pergi awal. Naik bas pergi tunggu awal. Sekali Tok Siak ni, Tok Bilal lah, gede-gede dia naik motor. Mak Debit lah, bukan Mak Debit lah, mak motor lah, dia memang tengah laju. Dia langgar ni, kawan tu masuk longkang berdarah-darah, mulut tak tahu apa dia, yang luruh gigi dia apa kita tak tahu lah. Tapi Tok Siak ni dia gibah bangkit masuk tu apa Jumaat dan bayar macam dia. Sebab dia di masjid takkan tak ada wudu. Betul tak? Tentu dia ada wudu. Maka Allah selamat. Itu ada banyak cerita. Itu berwudu, sedekah. Siapa sedekah siang, Allah selamatkan sampai malam. Siapa sedekah malam, Allah selamatkan sampai esok pagi. Jadi kita, kalau ada benda yang kita risau, sedekah. Sedekah siang tu kita sedekah. Kalau anak kita risau, sedekah niat untuk anak. Anak kita dalam perjalanan kapal terbang, mak ayah kita pergi haji, nak balik haji, sedekah buat kenduri, niat untuk ibu dan ayah kita. Allah bagi perlindungan. Sedekah
bagi makan, bagi duit, tak kisahlah, yang penting sedekah. Yang kedua, kalau kita sendiri perjalanan tu kalau boleh berwudu, insya-Allah tak akan jadi apa-apa. Dan yang ketiga yang kita sebut tadi, sebut nama Allah. Di antara kelebihan Bismillahirrahmanirrahim, siapa baca 3 kali pagi selamat siang, siapa baca 3 kali malam selamat malam. Pas subuh baca, jadikan amalan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, baca 3 kali. Sepanjang siang dia akan selamat. Tambah-tambah orang buat kerja jenis risiko-risiko, ada risiko lah maksudnya, jenis pegang apa grader ke apa, maksudnya ada risiko. Buatlah amalan-amalan tu. Kalau dia jenis tak istiqomah tu, sedekah kan? Sebelum pergi kerja pagi-pagi tengok jalan, tengok budak sekolah main-main adik main, bagi dia RM1 ke RM2, RM3, sedekah. InsyaAllah Allah bagi perlindungan sampai sepanjang siang. Itu bismillah. Jadi sebenarnya kita tulis nama Allah tu, Allah bagi perlindungan selama kita bawa. Bukanlah makna tangkai itu dah. Allah yang melindungi kita kerana kita memuliakan, kita bawa nama dia. Kita bawa nama. Itu di antara amalan pada awal tahun, tulis bismillah 113 kali. Di antaranya lagi, hak ni kalau rumah dia ada lalat banyak, semut banyak, dan binatang melantah banyaklah, dia nak buang binatang. Di antara yang ulama sebut ada khasiat ayatul Quran. Ini disebut di dalam kitab. Ini saya nukilkan daripada Kanzun Najah was Surur. Ini kitab ulama. Di antara khasiat surah, ini surah apa? Dia tak sebut surah je. Jadi tengok dah. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 97, 98, 99. Surah Al-A'raf 97, 98, 99. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. 3 ayat ni ulama sebut tulis di kertas. Tulis di kertas 3 ayat ni, basuh tulisan tadi. Basuh tulisan tadi. Air basuhan tadi dipercikkan di sekeliling rumah. InsyaAllah binatang-binatang tak masuk rumah kita. Binatang-binatang ada ganggu dalam rumah tu. Kita hari ni ada spray tu kan. Tulis 3 ayat ni, buka Al-Quran surah Araf, 3 ayat tadi 97, 98, 99. Tulis, lalu kita pendam sekitar, lepas tu kita basuh tuang. Habis ayat dia tu. Ayat dia tu bola mangkuk percik-percik dalam bilik kita. Alah spray lah. Spray lah penjuru di penjuru sana, penjuru sini. Keliling-keliling dalam rumah lah, kawasan rumah. Ini disebut cara amalan dia, tulis pada hari pertama daripada bulan Muharram. Maksudnya malam esok atau siang, malam esok ataupun siang Jumaat, malam Jumaat atau siang Jumaat. Di antara kelebihan ayat ni, dan di antara benda yang kita boleh buat pada 1 Muharram. Itu di antaranya, lain-lain lagi macam-macam lah yang ulama sebut. Saya kongsi yang mudah-mudah, yang ringkas-ringkas. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh buatlah sedikit yang tak boleh buat semua, buat sikit. Tak boleh buat, kongsi kat orang. Orang boleh buat, kita dapat pada ni amalan yang ulama tinggalkan kepada kita. Ada orang dia tak mau, tak suka buat benda-benda macam ni. Kalau tak suka, tak payah buat. Karena ini amalan yang ditinggalkan oleh ulama. Maka ulama ni dia tahu, dia ada ilmu tentang apa yang dia cakapkan. Saya pun hanya nukilkan daripada perkataan ulama dan kita. Apa yang saya ambil ni ada di dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyatil lati tashrahus sudur. Tashrahus sudur. Ini nama kitab, nama pun panjang.
Itu sedikit sebanyak tentang awal. Kalau kita bulan Muharram ni nak cerita sirah pun dah minit lah. Kita cerita Muharram sikit je lah, bawa je kita sirah bawa. Jadi bulan kita ni bulan Hijrah. Bulan Hijrah kita kira daripada bulan Muharram, bulan Al-Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ni bulan Arab yang ada lama dulu. Dia ada lama dah. Masa zaman jahiliyah pun dah ada bulan ni. Jadi bukanlah kita bulan Islam. Bulan ni memang bulan orang Arab. Sebab setiap tamadun bangsa dia ada bulan-bulan yang dia guna. Orang Melayu pun dia ada bulan dia. Orang Melayu pun ada bulan. Kalau bangsa barat, dia sebelah barat, mereka guna kaedah matahari. Bumi mengelilingi matahari 365 hari. Dan dia bahagikan 365 hari itu kepada 12 bulan. Padahal sebenarnya dia bukan pakai bulan, dia bukan matahari. Dia tak boleh bagi 12 bulan. Kan? Dia bukan pakai bulan. Kenapa dia bukan pakai bulan? Dia sebab kalender Gregori tu kan, 365 hari tu, Januari, Februari, itu sebenarnya pembahagian tu ada politik lah. Nama-nama tu sebenarnya nama-nama raja-raja Rom dulu, August dan sebagainya tu kan. Itu nama-nama raja Rom dulu kan. Jadi mereka nak bagi 12 tu sebenarnya boleh je nak bagi berapa pun. Cuma mungkin disebabkan berbetulan dengan 12 bintang. Jadi mungkinlah Allah Alam. Tapi sebenarnya dia bukan bulan, dia keliling matahari. Itu orang barat. Orang timur dia guna bulan, memang bulan. Sebab tu orang Melayu kita pun dulu dia ada bulan dia sendiri. Tapi semenjak Islam masuk, orang Melayu tinggal kalender Melayu, maka dia pakai kalender Islam. Sebenarnya orang Melayu kita dulu pun ada. Kan dalam cerita-cerita Piramli, cerita lama-lama dulu. Sepurnama, 2 purnama. Kenapa bagi purnama? Memang kiraan orang timur bulan. Kat Cina pun ada kan kalender lunar kan, bulan kan. Bulan. Orang timur banyak menggunakan bulan. Tapi oleh kerana orang Islam ni, dia orang Melayu ni, dia menerima Islam dengan sempurna, maka dia tinggal. Semua orang Melayu dulu pun sebahagiannya dia tinggal, dia pakai bulan-bulan yang diguna pakai di dalam Islam. Orang Islam kalender dia, orang Arab ni dulu dia pakai bulan. Kenapa? Kerana mudah. Sebab bulan boleh tengok. Orang Arab dulu, zaman dulu, cara penggunaan kalender Arab dulu, dia tak ada 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Tak ada, itu tak ada. Dia tak ada penggunaan macam tu. Orang Arab ni, cerita dia dulu, dia guna macam mana? Awal bulan, tengah bulan, hujung bulan. Dia tak ada 15 hari bulan Safar. Dia tak ada. Dia bukan penggunaan dia macam tu. Orang Arab ni jenis nak mudah-mudah sikit. Dan dia pakai kalender bulan kerana dia boleh tengok. Lah tengah bulan ke hujung bulan, dia kat kepala. Semalam bulan purnama, tengah bulan. Bulan tengah besar, dia kata tengah bulan. Dia tengok bulan tengah naik, awal bulan. Dia tengok bulan koi turun pula, itu hujung bulan. Nak mudah. Berarti dia pakai bulan. Jadi dia tak akan silap. Dia Januari, Februari, dia tak macam tu. Macam mana kita nak tahu bumi tu dah 2 tahun ni? Macam mana kita nak tahu bumi tu dah pusing? Kena kira tiap-tiap hari. Dia tu kena falak lah kan. Dia kena tahu tengok malam ni ada bintang apa. Sebab sepanjang tahun tu dia ada bintang-bintang yang kita boleh nampak. Bumi duduk sini, matahari duduk sini. Jadi kita nampak bintang yang sebelah sini. Kalau bumi duduk sini, kita nampak bintang yang sini. Kalau bumi yang duduk sini, kita kena tengok bintang yang sini. Tapi berhajat pada orang pandai tengok bintang. Jadi sepanjang tahun kita akan nampak bintang yang berbeza. Sebab tu ada horoskop yang 12 tu, betul tak? Orang lahir bulan Jun, Gemini, Jodoh kan? Saya tahu tu pasal saya bulan Jun. Jadi dia ada bintang-bintang. Tapi bintang ni kita tengok tahu ni bintang apa? Mana ada Leo, mana ada Sagittarius ke apa, kita tak pandai. Tapi bulan mudah. Sebab tu orang Arab dia ambil bulan. Dia tak ambil bumi keliling matahari. Cuma Islam dia belum ada tahun. Tahun Islam
dalam sejarah Arab, dia kiraan tahun dia berdasarkan peristiwa besar. Dia tak kira dengan tahun hijrah, tak ada lagi. Zaman Rasulullah pun tak ada hijrah, tak ada tahun hijrah kerana tidak ada keperluan. Waktu tu belum ada keperluan. Jadi Rasulullah ni dia beri kepada umat dia, dia ajar kepada apa yang diperlukan saja. Benda yang tak perlu, ilmu ni banyak. Ilmu Allah turunkan di muka bumi ni banyak. Tapi setiap tamadun, setiap Nabi, Allah beri ilmu yang diperlukan. Contohnya orang Arab masa awal tak perlu kiraan tahun-tahun. Jadi Nabi pun tak tetapkan benda ni. Jadi orang Arab zaman tu dia kira berdasarkan peristiwa. Contohnya masa Nabi lahir berlaku peristiwa gajah nak serang Abrahah, maka dia kira tahun gajah. Tahun gajah. Setahun setelah tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah. Lepas tu kalau ada peristiwa besar lagi, dia pun ubah lagi. Contoh dia renovate Kaabah, dia kira daripada situ pula. Contoh. Sampailah bila baru ada kalender Islam. Zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ada satu surat yang Sayyidina Umar hantar, lalu sahabat bila ada satu surat sampai kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, ni surat tahun bila punya ni? Operasi bila punya? Bulan saja, bulan Syaban. Tapi tahun tak tahu, ni tahun 3. Hak cerita tahun lepas kan, dia tak tahu surat. Maklumlah zaman tu JNT lambat sikit. Dia pakai kuda zaman tu. JNT dia tak pakai van bagi dah ni. Jadi lambat. Kadang-kadang ada. Jadi jadi Sayyidina Umar kan. Jadi bila ada keperluan untuk tentukan tahun, semenjak itulah dibuat kiraan tahun. Dan secara ringkas sepakat mereka memilih permulaan berdasarkan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pun letaklah tarikh. Hijrah lama dah, tarikh baru buat. Tapi kalau kita tengok hijrah Rasulullah pada bulan Safar akhir sampai Madinah Rabiul Awal. Tapi tahun hijrah mula Muharram. Pasal apa? Ada beberapa sebab. Di antara sebabnya adalah kerana arahan hijrah memang daripada bulan Muharram. Cuma Nabi orang last. Nabi di antara yang terakhir. Sebab Nabi dia ketua, dia bagi orang bawah dia lepas. Kita ketua cabut dulu. Kita selalu macam tu. Hampa tahan dulu. Biar aku selamatkan aku dulu. Itu kita dah. Tapi Nabi dah, dia bagi sahabat pergi dulu. Sayyidina Bakar Nabi, sahabat Rasulullah. Sayyidina Bakar ni bila Sayyidina Bakar ni nak balik kampung pun minta izin Rasulullah. Sayyidina Bakar, dia nak balik kampung dia. Dia duduk di Mekah dekat dengan Rasulullah. Tapi dia ada tanah luar Mekah, dia ada kampung dia ada kebun dia. Dia nak keluar kota Mekah, dia pasti bagi tahu Rasulullah. Tu Sayyidina Bakar. Dia punyalah tunduk dengan Rasulullah. Setiap gerak-geri dia di dalam pengetahuan Rasulullah, dia akan maklumkan. Jadi kalau kita tengok konsep di dalam ilmu tasawuf tariqah ini, dia amalkan macam tu. Sebagai murid, dia akan maklumkan perkembangan dia kepada guru dia. Dia akan cerita laporan, tuan, guru saya malam ada rasa macam ni, berlaku begini. Dia akan maklumkan sesuatu. Sayyidina Bakar sampai banyak kebun pun kita. Di Sayyidina Bakar ni bila sahabat semua hijrah, dia beritahu, ya Rasulullah, izinkan saya nak keluar. Sayyidina Bakar nak keluar hijrah, tak sabar nak kembangkan Islam. Mekah tak mau tengok. Rasulullah kata, nanti dulu, jangan pergi lagi. Orang lain Rasulullah kata, silakan pergi. Semua orang minta kepada Rasulullah, silakan pergi. Siapa nak hijrah ke bumi Madinah. Sebab apa Rasulullah suruh hijrah ke bumi Madinah? Sebab orang Madinah dah datang berbai'ah dengan Rasulullah. Bulan Zulhijjah kan, bulan ni Zulhijjah. Bulan depan sahabat hijrah. Jadi masa bulan Zulhijjah ni, bulan ni sahabat mai haji. Sahabat Madinah, mereka semua tak tangan atas tangan Nabi, berjanji untuk taat setia. Mai Madinah kami sambut. Itu kata orang Madinah. Mai Madinah ya Rasulullah. Mai Madinah kami support, kami sambut, kami bantu, kami tolong. Lalu Rasulullah pun datang wahyu bulan Muharram. Rasulullah kata, siapa nak hijrah sekarang.
hijrahlah ke bumi Madinah. Sahabat pun pakat pergi hijrah. Saya nak bakar je Rasul tak pergi. Rasul jangan pergi. Boleh jadi hijrah kamu berteman. Ada orang sekali. Boleh jadi kamu tak keluar seorang diri, kamu berteman. Saya nak bakar harap dah. Harap temanku itu adalah Rasulullah. Dia pun beli siap-siap unta 2 ekor untuk dia dan untuk Rasulullah. Itu saya nak bakar. Dia dah plan awal. Dia dah fikir siap-siap untuk Rasulullah. Rasulullah tak payah pening. Bila Rasulullah kata jom kita keluar, semua dah standby. Saya nak bakar macam tu. Dia siapkan untuk Rasulullah. Dia beli, dia buat semua, dia rancang semua siap. Sampailah saat yang Allah izinkan, itu pun kerana buat musyrikin pakat nak bunuh Rasulullah. Musyrikin buat mesyuarat. Sebab orang Islam dah ramai keluar hijrah, dia buat mesyuarat. Dia kata macam mana ni, orang Islam kat lari habis, tinggal Muhammad tak keluar lagi ni. Sebelum dia keluar, baik kita bunuh dia. Lalu mereka bincang-bincang, ringkasnya mereka pun hantar pemuda-pemuda untuk kepung Rasulullah. Tapi Jibril bagi tahu Rasulullah, wahai Muhammad, malam ni keluar hijrah. Dan kenapa mereka dah bersepakat nak bunuh Rasulullah. Tengah-tengah hari rembang tu, keluar pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, ketuk pintu. Sayyidina Abu Bakar kata, jarang Rasulullah main tengah hari. Tengah hari ni orang duduk dalam rumah, panas. Orang Arab ni tak pergi mana-mana. Di antara waktu yang orang Arab tak pergi mana-mana, waktu tengah hari dia duduk kat rumah kan. Keluar bukan ada apa, bukan macam kita ni keluar 24 jam. Tak ada masalah. Zaman dulu ada waktu yang keluar. Kita orang Melayu kita pun zaman dulu ada waktu yang orang tak keluar rumah, betul tak? Waktu senja-senja pun orang balik dah, balik senja-senja. Zaman dulu, zaman dah duduk pasal malam ni. Duduk pasal malam, zaman berubah. Jadi tengah hari orang Arab tak keluar, tapi Rasulullah main ketuk. Sayyidina Abu Bakar kata, ni mesti urusan penting. Buka pintu. Rasulullah kata, Allah perintahkan aku berhijrah dengan kamu. Sayyidina Abu Bakar ni meleleh yang mentatiyah, seronok pasal Rasulullah ajak dia hijrah. Lalu siap malam tu, Sayyidina Abu Bakar dah plan dah, bagi tahu pada anaknya Sayyidatina Asma, kamu, tugas kamu, dia dah bagi tahu ayah dengan Rasulullah akan duduk di satu gua Thur. Ayah akan duduk di situ dulu, kamu hantar makanan. Dia bagi tahu kepada anaknya Sayyidina Asma. Anaknya Abdullah tugasnya jadi spy. Masuk di pekan-pekan kota Mekah, dengar apa yang orang Mekah sembang. Sebab zaman dulu tak pakai WhatsApp. Kalau dia nak cerita apa-apa, pergi kedai kopi ya. Dia ada kelab-kelab dia kedai dia duduk menyembang. Jadi anaknya Sayyidina Abu Bakar ni, dia nak ambil maklumat apa yang disembang, dia akan pergi duduk ujung-ujung pasang telinga. Lalu dia lah dia hantar cerita-cerita kepada Rasulullah. Hamba Sayyidina Abu Bakar, tugas dia apa? Tugas dia bawa kambing pergi padam jejak langkah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi pada malam tu dia kepung rumah Rasulullah keluar genggam pasang baca Yasin tu kan. Kita duk baca waktu jumpa JPJ tu lah. Wajarlah baik ni idea, tapi tak pernah jadi. Rasulullah pegang tu, Rasulullah pun tabung atas kepala hak kepung dia tu. Dia pelina. Rasulullah keluar tabung. Setan main gerak dia apa? Apa tu? Tidur apa lagi? Orang dah bagi kopi radit pun boleh tidur lagi. Langsung kepung jaga Muhammad, apa lena apa jaga. Dia berkata, kami jaga Muhammad mana keluar. Setan kata, tak keluar apa benda ni, tengok kepala apa penuh dengan pasir Muhammad tabung. Dia pegang penuh pasir. Hak mana hak ditabur pasir di kepala, semua mati dibunuh di badan. Lalu dia pun mengendak-endak. Tengok, ada apa tu ada? Sayyidina Ali yang berbanyak. Sayyidina Ali ganti Rasulullah. Dia berselimut. Rasulullah kata, wahai Ali, ganti tempat aku malam ni. Sayyidina Ali dengan beraninya mengganti tempat Rasulullah yang bakal dibunuh. Sayyidina Ali, kanak-kanak, gentleman. Dia pas selak-selak, tengoklah sini. Rasulullah keluar, naik duduk di gua. Sayyidatina Asma, dia buah makanan, dia ikat uncang makanan, dia usung bawa pergi buah Thur malam-malam, ditemani oleh adik dia dan juga hamba Sayyidina Abu Bakar. Dia bawa kambing jalan tutup jejak langkah Sayyidatina Asma. Sebab orang Arab dulu dia
Kerana zaman tu, keperluan zaman tu, dia ada tracker. Dia boleh cam jejak langkah manusia ni, dia reti. Zaman tu ada orang-orang yang macam tu. Zaman lah mana ada kan, zaman lah mungkin ada dalam bidang ketenteraan, polis mungkin ada, tapi khodimnya tak ada lah, kita orang biasa tak ada. Jadi orang Arab zaman tu dia ada. Jadi kambing ni ditutup, dan dia bawa kambing sebagai fungsi kowe, bawa ayah nak buat guna buat kambing. Kambing ni bawa pergi berah minum susu di atas gua. Itu dia antara lah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk 3 hari di Gua Hira, dan depa dikeluarkan berkeliling cari Rasulullah. Siapa dapat hidup ataupun mati 100 ekor unta. 100 ekor unta. Tapi Allah jaga, tak ada siapa juga. Tak ada siapa jumpa. Depa cari sekeliling kota Mekah. Sampai di Gua Thur pun depa cari. Gua Thur ni gua bukan ada pintu, tapi dia pun tak nampak. Sayyidina Bakar ni risau ni, ketak lutut ni. Rasulullah semayang steady. Gua tu kalau tunduk nampak, tapi tak ada siapa tengok. Dia pergi kencing je tu, buka zip, kencing tak ada zip lah kan. Tapi dia kencing di pintu gua tu. Tapi dia tak tunduk tengok. Tu Allah nak jaga. Allah hanya hantar apa? Sarang lebah, labah-labah, bukan lebah, labah-labah dan juga burung merpati. Burung merpati buat sarang kat bawah, ada telur. Labah-labah buat angkabut kan, dia buat sarang di pintu. Dia buat mana ada orang nak masuk, sarang labah-labah merpati, kalau ada lari dah datang ni. Tu Allah jaga dengan hantar benda-benda yang macam tu. Itu penjagaan Allah. Dan kata ulama, Sayyidina Bakar ni risau. Dia tanya Rasulullah, kalau dia tunduk nampak kita. Rasulullah kata, jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah dengan kita. Kata ulama, kalau dia buat musyrikin tunduk pun tak nampak. Kalau dia tunduk tengok pun tak nampak. Kerana Allah dah lindung waktu tu. Allah dah lindung. Itu mukjizat Rasulullah. Akhirnya dia turun dan dia cari. Dia jejak jumpa tapak kaki Rasulullah. Masa dia lihat tu, disebut dalam sebahagian riwayat, dia jumpa tapak kaki Rasulullah. Tapi lepas tu hilang. Lepas tu hilang. Itu Rasulullah lah. Masa zaman perang dunia kedua, tentera ni dia bertukar tapak kasut dia lah. Tapak kasut tu dia perkali. Hak belakang je depan ni, bila dia berjalan ke depan, orang ingat dia ke belakang. Trigger ni cari sampai dekat periuk api. Bukan benda tu. Ada di antara tiap-tiap. Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita sepanjang tahun ini, dan Allah buka lembaran baru sebagai buku lembaran yang penuh dengan kebaikan amalan, dan Allah terima amal-amal soleh kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlasin as-siddiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.